Orang mana? Okey, satu, dua. Alhamdulillah. Freestyle. Freestyle. Ya. Datang ke masa ini, masa ini pun yurannya pun taklah mahal, dalam 200 satu bulan sekali dengan makan, tempat tinggal, itu sajalah. Cuma untuk pelaksanaan awal mungkin kurang 500, itu sekali saja. Dan untuk bulanan 200. Dan juga di sini ada dua bahagian. Pertama bahagian tahfiz penuh masa, yang mana dia berkelas lepas subuh sampai malam hanya menghafal Al-Quran. Satu lagi bahagian belajar bahasa Arab ataupun kita panggil kitab, ada merangkumi bahasa Arab, merangkumi fardu ain, fiqh, tauhid, hadis dan sebagainya. Dan juga kita akan bantu pelajar kita yang ingin ambil SPM, kita akan bantu. Dan kita alhamdulillah dah 3 tahun masa kita melahirkan pelajar-pelajar yang mengambil SPM. Kalau hari Sabtu mungkin situ ramai yang ini betul-betul adventure. Apa dia cuba rasakan? Ini boleh buka apa semua. Air nak buka ya? Apa? Jatuh. Korang ni mana? Bagi tak kalah ya? Daripada Muar ke daripada mana? Daripada Wah, sama tak? Muar. Kalau
Keluar rumah, tak datang apa.
sampai dia kena kepung lah. Tapi tak apa. Saya Dah lah. luang tadi, Mak Ji. Oh. Ni yang saya. Ada ya? Dah. Dia dekat tapi jauh. Saya yang Budi tadi. Ha? Abang Budi sini. Ha? Bawa baju ni. Oh, dia bawa kan. Tak kena tengah jalan. Ya. Ya. Dah lah. Alhamdulillah. Itu abang daripada right satu Malaysia tu. Dah dah. Alhamdulillah. Tak payah dongak. Lecet, tak ya. Dari atas tu dah nampak dah. Ha. Dia sekali alhamdulillah. Dah lah. Hai. Sihat. Mem tak Sihat ikut tak? ni. Mana memang? Acara tak pernah tanya, tak tahu sesat. Permintaan sekali. Ya, ni. Minta. Konon dia. Sat konon lah. Orang. Konon guys. Okey, 1 2. Alhamdulillah. Freestyle. Freestyle. Ya. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Segala puji. Terlebih dahulu pihak kami ingin mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih ke atas kesudian kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke madrasah kami ini, Madrasah Tahfiz Manaril Hikmah, untuk mengadakan majlis berbuka puasa serta penyerahan sumbangan dan zakat pada petang yang penuh keberkatan ini. Semoga majlis ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita menjemput Ustaz Muhammad Saifullah Muhammad Sujak untuk memberikan sedikit ucapan. Nah, segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir untuk meraihkan anak-anak kami, untuk buka bersama, untuk memberi sedikit sumbangan kepada pihak kami. Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala balas segala kebaikan tuan-tuan dengan sebaik balasan. Apatah lagi bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana kita dah sedia maklum setiap kebaikan-kebaikan kita buat pada bulan Ramadan, insya-Allah akan dilipat kali gandakan pahalanya. Apatah lagi dengan penuh pengorbanan kita datang dari jauh, korbankan kita punya duit minyak kita, masa kita, semata-mata untuk membuat amal kebajikan. Alhamdulillah. Jadi untuk sedikit maklumat berkenaan dengan madrasah ini. Madrasah ini telah pun ditubuhkan sejak tahun 2008 untuk bahagian perempuan, dan untuk lelaki 2010. Alhamdulillah, dan sekarang dah tahun 2026, hampir 16 tahun madrasah ini dijalankan. Alhamdulillah. Jadi madrasah ini adalah madrasah ahli keluarga yang ditubuhkan oleh ayahanda kami,
yang menggunakan ruang dingin sendiri, tanah sendiri semata-mata untuk menghidupkan, mewujudkan, melahirkan anak-anak tahfiz yang akan menjaga kalamullah dalam dada mereka. Tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi pada awalnya madrasah ini dibuka untuk pelajar-pelajar perempuan. Selepas beberapa tahun barulah kita diberi peluang rezeki untuk kita buka bahagian pelajar lelaki. Dan pada dulunya, pada mulanya pelajar memang tak ramai. Kemudian alhamdulillah pelajar semakin tahun semakin bertambah. Sehingga ada yang datang daripada Sabah, ada yang daripada Sarawak, ada yang daripada Pahang. Jadi alhamdulillah, kita semakin ramai pelajar semakin terkenal. Madrasah ada berpuluh-puluh di dalam daerah Keluang sahaja. Daerah Keluang, madrasah tahfiz ada lebih kurang 20 lebih ataupun lebih. Dan sebab itu jadi pelajar-pelajar banyak pilihan. Jadi mereka boleh pergi banyak tempat. Sebab itu saudara, kawan-kawan, anak kawan yang ingin nak cuba belajar tahfiz, bolehlah datang ke madrasah ini. Madrasah ini pun yurannya pun taklah mahal, bukan dalam 200 satu bulan, sekali dengan makan, tempat tinggal, itu sajalah. Cuma untuk pendaftaran awal mungkin kurang 500, itu sekali saja. Dan untuk bulanan 200. Dan juga di sini ada dua bahagian. Pertama bahagian tahfiz penuh masa, yang mana dia berkelas lepas subuh sampai malam hanya menghafal Al-Quran. Satu lagi bahagian belajar bahasa Arab ataupun kita panggil kitab. Dia merangkumi bahasa Arab, merangkumi fardu ain, fiqh, tauhid, hadis dan sebagainya. Dan juga kita akan bantu pelajar kita yang ingin ambil SPM, kita akan bantu. Dan kita alhamdulillah dah 3 tahun masa kita melahirkan pelajar-pelajar yang mengambil SPM. Sebab sini kita keluar dah ada SPM, dah ada STAM, boleh sambung college terus. Kita dah ada yang pelepasan yang dari sini SPM dan masuk college dan akan berterusan untuk seterusnya, tingkatan seterusnya insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, masa yang ditunggu-tunggu, majlis ingin menjemput dengan penuh hormat dan takzimnya Presiden Universal Bikers, betul sekali lagi tanya, betul Universal Bikers, yakni Haji Iswari bin Akair, untuk menyampaikan ucapan beliau insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis yang saya hormati Ustaz Muhammad Saifullah bin Muhammad Sujak selaku mudir kepada madrasah madrasah mana tahfiz mana Al-Hikmah. Yang sebelah ni guru besar, muka sama, adik semua adik-adik, alhamdulillah. Ya, sehingga kan kembar tadi. Yang saya hormati juga sahabat saya Tuan Haji Ariston selaku institusi hormat kepada Universal Bikers, para adik-adik pelajar tahfiz daripada Kelab Universal Bikers, para isteri masing-masing yang join pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke madrasah di layang-layang ni. Sebenarnya layang-layang dengan Johor Bahru tak jauh mana pun, tapi inilah pertama kali saya masuk ke tempat ni. Dan suasananya memang aman damai lah, tenang, okay? Dan tak sangka madrasah ni telah ditubuhkan sejak 2008. Maknanya dah lebih kurang berapa tahun? 16 tahun. Betul, 18. Tahniah kepada Ustaz dan juga para asatizah di sini kerana menjadikan kampung ni ada madrasah di mana sudah pastilah menjadi jalan rahmat Allah turun ke tempat ini. Jadi pertamanya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak madrasah di atas kesudian menerima kehadiran kami pada kali ini. Sebenarnya apa yang kami lakukan pada hari ini adalah acara bulanan kami. Kami berziarah dari satu madrasah, setiap bulan satu madrasah.
Dan ini tahun yang ke-13 pada kami, dan ini adalah program ataupun charity ride kami yang ke-161. Jadi alhamdulillah, selalunya bila tiba Ramadan kita akan melaksanakan charity ride kita ke lokasi-lokasi madrasah yang hampir dengan kami lah, untuk kami kunjungi. Walaupun sebenarnya aktiviti kami melampaui negeri Johor, seluruh Semenanjung, Sabah, Sarawak, Selatan Thailand dan juga Indonesia. Ada datang dari Melaka pun ada untuk datang ke sini meraihkan aktiviti kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada yang datang. Sebenarnya apa yang kami lakukan, tujuan utama kami adalah sebagian besar daripada kami adalah para peniaga. Masing-masing lah ada yang meniaga macam-macam. Kata memang saya pun tak tahu berapa jumlah sebenarnya yang kami bawa daripada tahun 2013 sampai ke tahun 2026 ni. Tapi yang penting bagi kami bukan jumlah, adalah apa yang penting adalah pertama zakat ahli telah ditunaikan, sebab zakat ni kena keluarkan. Dan juga kami berharap agar kami terus dapat istiqamah untuk berziarah ke tempat-tempat penghafal-penghafal Al-Quran yang berada. Jadi alhamdulillah hari ini dapat bertemu adik-adik di sini, dan juga para guru-guru, ustaz-ustaz yang mengajar di sini. Tanya kepada pihak madrasah Menara Al-Himah ni. Dan selalu saya minta bila kita berziarah ke madrasah ni, saya mohon pada adik-adik penghafal Al-Quran, seperti mana kita tahu penghafal Al-Quran ni Allah beri kuota 10 orang untuk disyafaat di akhirat nanti. Jadi itulah, kalau adik-adik penghafal Al-Quran mungkinlah Allah memberikan syafaat. Mungkinlah lepas syafaat keluarga, adik-beradik, saudara mara ada lagi lah baki 1-2 lagi kekosongan kota tu. Ingat-ingatlah pada abang-abang yang datang pada hari ini. Yang tu memang saya selalu mohon lah. Jadi ingatlah pada abang-abang ni. Kalau tak ingat abang ni pun tak apalah, ingat nombor plate motor pun jadilah. Sekurang-kurangnya benda ni yang sama akan dicatat lah. Kalau tak abang-abang, kakak-kakak yang kat belakang tu lah. Jadi kalau saya katalah tak tahu nama abang, tak lagi kosong, insyaAllah sebutlah seorang-seorang di sini. Kalau tak sebut nama pun sebutlah yang datang pada hari ini pun, rasanya akan sah lah. Kami dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, kami fikiran yang waras, mempunyai kudrat terus untuk menggang motor. Itu sebab dah hobi kami. Walaupun separuh daripada yang ada di sini dah ada cucu, tapi nampaknya itu tak menjadi penghalang untuk terus bawa motor. Bertukar motor lagi besar pun ada. Jadi itu dah hobi dia. Jadi yalah, nak buat macam mana kan. Tangan kami jadi motor bunyi exhaust kuat macam-macam. Kalau ada orang kata komplain daripada jiran-jiran madrasah, kami mohon ustaz tolong bagi pihak kita lah, mohon ampun dan maaf lah sekiranya. Tapi memang itulah, motor ni memang exhaust dia macam tu. Walaupun daripada kilang keluar standard, itulah bunyinya. Jadi tak boleh nak buat. Memang dibising sikit lah. Tapi itu antara keseronokan menunggang motosikal ni. Dulu masa kami muda, selalu lepas upacara majlis di madrasah, kami akan bawa adik-adik ni naik motor. Tapi bila semakin tua ni kan, macam-macam yang ada kau, ada apa semua tu, nampaknya yang tu terpaksalah kami skip, kami kurangkan lah. Dan juga memandangkan lokasi, kami pun gantung pada lokasi madrasah lah. Jadi minta maaf kopiah tanggal itu memang banyak berlaku bila kita bawa kan. Tapi harap-harap kali ni macam dah tak ada lah kan, masing-masing macam dah diam. Bila ditanya siapa nak bawa, macam diam kan. Kita faham lah tu. Ya Ustaz? Okay. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan saya rasa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dipandang oleh Allah SWT sebagai satu kebaikan yang akan mendapat rahmat, kasih sayang dan juga belas ihsan daripada Allah, dan seterusnya menjadi asbab untuk kita dianugerahkan surga tanpa hisab oleh Allah SWT. Jadi kesempatan ini juga saya rasa setakat ini saja. Sekiranya ada tersilap kata, saya mohon ampun dan maaf.
untuk pengumuman lain kepada ahli-ahli, kepada yang pertama kali bersama dengan Mr. Bikers, kami ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru join. Siapa nak baju, saya rasa ada stok baju. Siapa nak topi, ada topi. Kopiah kami belum buat lagi. InsyaAllah akan datang. Semoga dengan acara memberi sumbangan dan juga zakat yang sebentar tadi, Allah Ta'ala terima kita semua insya-Allah. Solat maghrib. Kemudian yang lelaki boleh kat sini lah, kita makan di luar sama-sama. Kemudian kalau nak ambil wudu, tandas semua ada kat belakang sana lah. Astaghfirullahaladzim. 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 إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengambil kesempatan untuk bergambar dengan pelajar boleh ya. Subscribe, like, comment and share.